Hai, selamat sejahtera semua. Hari ini kita bertemu lagi dengan Cikgu Kadisa untuk kelas Bahasa Melayu di Pusat Tuisyen Misi Jaya. Untuk malam ini kita akan belajar tentang penulisan karangan iaitu bahagian D bagi format kuasa. Okey, so boleh tengok bahan yang telah diberikan. Okey, so pada malam ini kita akan buat karangan tentang perkemahan pengakap. Okey, seperti yang awak semua boleh lihat pada gambar ini. Okey, gambar sekumpulan ahli pengakap sedang mengadakan aktiviti perkemahan. Okey, jom kita baca arahan terlebih dahulu. Teliti bahan grafik di bawah ini. Okey, bahan grafik means gambar. Okey, teliti bahan grafik ataupun gambar di bawah ini. Kemudian tulis sebuah karangan dalam bentuk karangan tidak berformat. Okey, so karangan ada dua jenis, berformat dan tidak berformat. Untuk karangan pada malam ini kita akan menulis karangan perkemahan pengakap dalam bentuk karangan tidak berformat. Panjang jawapan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, so untuk malam ni Cikgu Kalisa nak buat karangan. Saya nak ada 5 perenggan dalam satu karangan. Okey, so karangan perkemahan pengakap kita pada malam ini akan ada 5 perenggan. Okey. Okey. 5 perenggan. Okey, so perenggan pertama kita nak tulis tentang apa? Perenggan pertama kita boleh tulis tentang detail. Okey, detail aktiviti perkemahan pengakap tu. Contohnya, siapa yang terlibat? Okey, di mana aktiviti perkemahan itu diadakan? Bila? Ataupun berapa ramai ahli yang terlibat? Okey, detail-detail tentang aktiviti perkemahan. Okey, next. Untuk perenggan kedua. Perenggan kedua kita boleh tulis pada hari pertama apa yang terjadi. Pada hari pertama perkemahan, okey, pada hari pertama. Okey, untuk hari pertama ni kita boleh buat let's say lah berlakunya hujan lebat, okey, hujan lebat. So bila hujan lebat apa yang terjadi pada kawasan tapak perkemahan itu? Okey, nanti kita akan bincangkan bersama-sama, okey? Okey. Next. Perenggan ketiga. Perenggan ketiga lanjutan daripada perenggan kedua. Okey, bila dah hujan lebat, apa you all kena buat? Mestilah ahli-ahli ahli-ahli pengakap yang terlibat dalam perkemahan ini terpaksa dipindahkan. Okey, terpaksa berpindah. Okey, you all dah tak boleh stay dekat kawasan perkemahan tu sebab kawasan perkemahan tu dah dinaiki air kerana hujan lebat. So kita akan berpindah ke tempat yang lain. Okey, nak tahu berpindah ke mana? Okey, jangan risau. Kejap lagi kita akan go through rangka-rangka karangan yang telah pun cikgu sediakan. Okey. Okey, next. Keempat. Okey, so pada hari pertama dah hujan lebat dan kita pun dah berpindah tempat. Perenggan keempat kita boleh bercerita tentang keesokan harinya. Okey, keesokan harinya. Keesokan harinya, okey. So bila malam tadi dah hujan lebat, esoknya apa jadi? Okey, bila malam tadi dah hujan lebat, esoknya mestilah kita kena kemas-kemas balik tempat tu kan. Mestilah kemah semua dah rosak, kawasan pun dah bersepah. So kita kena bersama-sama mengemas, membersihkan tapak perkemahan. Okey, next perenggan kelima. Okey, perenggan kelima selepas semua dah dibersihkan, of course, aktiviti dapat dijalankan seperti biasa. Okey, aktiviti dijalankan seperti biasa. Okey, so ini adalah rangka kasar untuk perenggan pada hari ini. Okey, jom kita tengok rangka yang telah cikgu sediakan untuk menulis karangan aktiviti perkemahan. Okey. Okey, so untuk perenggan pertama. Okey, so ini ada perenggan pertama. Kita akan go through perenggan pertama dulu. Okey, so cikgu akan tulis maksud setiap perkataan ini dalam bahasa Inggeris. Untuk perkataan yang mungkinlah lebih susah sedikit,
Itu saja cikgu akan translate. Kalau untuk perkataan yang awak dah biasa dengar yang saya rasa terlalu mudah itu saya rasa semua boleh faham ya. Okay, so for example cuti sekolah. Cuti sekolah apa? School holiday, okay. Okay, menyertai aktiviti, menyertai perkhemahan pengakak. Okay, pengakak dalam bahasa Inggeris ialah scout. Scout camp. Di mana? Hutan Lipur Sungai Congkak. Okay. So, siapa yang terlibat? 60 orang murid. Murid ini ialah students lah. Students. Dan 10 orang guru penasihat. Okay. Menyertai perkhemahan. Menyertai ini join atau participated. Okay. Okay. So ini adalah maksud bagi setiap perkataan. Okay, sekarang cikgu akan, awak nampak tak ada dash yang cikgu tulis pada setiap ayat tu kan? Okay, so apa yang kita perlu buat sekarang, kita perlu fill in. Di antara dash ni kita perlu letakkan perkataan-perkataan yang bersesuaian supaya ia dapat membentuk satu ayat yang lengkap. Okey, tak apa. Kalau tak faham, cikgu akan tunjuk contoh. Okey? Okey, so yang warna biru ni, tulisan biru, cikgu refer kepada jawapan lah, means perkataan yang awak perlu tulis di antara dash-dash tu. Okey, faham ya? Okey, so pada cuti sekolah yang lalu, okey, koma. Okey, selepas koma tu, kami menyertai perkhemahan pengakap di hutan Lipur Sungai Congkak. Okey, kami menyertai perkhemahan pengakap di hutan Lipur Sungai Congkak. Full stop. Alright. Seramai 60 orang murid dan 10 orang guru penasihat menyertai perkhemahan. Okay, full stop. Alright, okay, so settle untuk perenggan pertama. Okay, next kita akan continue dengan perenggan kedua. Okay, so perenggan kedua kita akan bercakap tentang hari pertama apabila awak tiba di tapak perkhemahan. Apa yang terjadi pada hari pertama? Okay, so sebelum saya tulis perkataan dekat dash-dash tu, saya akan tulis dia punya maksud-maksud dalam bahasa Inggeris, okay? Soal pertama ialah first day. Okay, berlaku hujan lebat. Okay, guruh, apa itu guruh? Guruh ialah tanda. Okay, pada sebelah malam, okay? Kawasan kemah dinaiki air. Okay, kawasan kemah dan area dinaiki air. Okay. Semua aktiviti means all the activities. Malam tergendala. Okay. Disrupted. Alright. Kendala terganggu. Okay. Okay, guru mengarahkan. Guru tu cikgu, teacher. Okay, mengarahkan, instructor. Okay, berpindah. Berpindah ke mana? Okay, pejabat urus setia. Secretariat office. Okay. Kawasannya lebih tinggi. Okay. Alright. So ini maksud-maksud perkataan dalam perenggan kedua. Okay, now kita nak membina ayat-ayat yang lengkap bagi perenggan dua. Okay, so untuk ayat yang pertama,
pada hari pertama, koma, pada hari pertama berlaku hujan lebat. Berlaku hujan lebat berserta guruh pada sebelah malam. Okey, berlaku hujan lebat berserta guruh pada sebelah malam. Okey, noktah. Okey. Next, kawasan kemah telah dinaiki air. Okey. Noktah. Semua aktiviti pada malam itu tergendala. Okey, tergendala ni maksudnya tak dapat dijalankan lah. Okey, sebab mestilah kalau ada perkemahan you all dah plan macam-macam kan. Tapi sebab hujan lebat terpaksa ditangguhkan. Okey, tergendala. Okey, next. Guru mengarahkan, dia arahkan apa? Guru mengarahkan kami supaya berpindah. Guru mengarahkan kami supaya berpindah ke pejabat urus setia kerana kawasannya lebih tinggi. Okay, noktah. Alright, dan perenggan kedua. Okay, next, perenggan ketiga. Okay, so belum reda means hasn't stopped. Okay, demi keselamatan, okay, for the safety, dikehendaki bermalam. Okay, pejabat urus setia means Secretariat Office. Murid lelaki, male students. Okay, next. Okay, murid perempuan, female students. Bermalam ni sama lah maksudnya spend the night. Okay, surau. Berada bersebelahan. Bersebelahan ni maksudnya next to, okay. Next. To. Pejabat itu di office. Alright. Okay, jom kita lengkapkan ayat-ayat tersebut, okay. Okay, hujan masih belum reda, okay. Belum reda, hasn't stopped. Okay, noktah. Hujan masih belum reda. Okay, demi keselamatan, koma. Okay, cikgu tulis kat sini lah ya. Alright. Okay, kami dikehendaki bermalam di pejabat urus setia bagi murid lelaki. Okay, so untuk murid lelaki, mereka dikehendaki untuk bermalam di pejabat urus setia. Okay, next.
Okey. Manakala murid perempuan pula dikehendaki, manakala murid perempuan pula dikehendaki bermalam di surau yang berada bersebelahan dengan pejabat itu. Noktah. Okey, manakala murid perempuan pula dikehendaki bermalam di surau yang berada bersebelahan dengan pejabat itu. Okey. Alright, sekarang kita nak sambung dengan perenggan 4. Okay. Alright. Keesokannya, koma, keesokannya kami meninjau tapak perkemahan. Okey, keesokannya kami meninjau tapak perkemahan. Banyak kemah telah ranak. Okey. Ranak ni means collapse lah, okey. Awak dah dirikan kemah kan, lepas tu habis semua jatuh sebab hujan lebat. Okey. Itu kita panggil ranak, okey. Telah ranak. Okey, noktah. Next. Kami membersihkan tapak perkemahan secara gotong royong. Noktah. Cuaca pada hari itu sangat baik. Cuaca sangat baik means tak hujan lah. Okay, cuaca tak panas sangat, tak hujan, cuaca sangat baik. Okay, noktah. Okay, dan last perenggan kita. Okay. Okay, so masuk sedia kala ni seperti biasalah. Okay, sedia kala as usual. Okay. Okay. Pengalaman tidak dapat dilupakan. Tidak dapat lupakan. Okay. Alright. Jom kita lengkapkan ayat-ayat ini. Okay. Akhirnya, koma, tapak perkemahan kembali bersih seperti sedia kala. Noktah.
Kemah-kemah berjaya didirikan semula. Noktah. Okay. Okay. Program dapat diteruskan seperti biasa. Okay. Noktah. Itulah pengalaman yang tidak dapat kami lupakan. Okay. Okay. Noktah. Okay, so itu sahaja untuk kelas pada malam ini. Kalau nak belajar dengan lebih banyak lagi model-model penulisan karangan, boleh sertai kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Khalisa di Pusat Tuisyen Misi Jaya. Jumpa anda di sana. Bye.